Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Masara binti Hamid, merupakan pelajar tahun 1 SHPMH dan nombor matrik saya adalah A24HP0133. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan penggunaan aplikasi GauntMath dalam pembelajaran topik fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Murid sedang menumpukan perhatian menjawab soalan matematik sebagai sebahagian daripada tugasan harian yang diberikan oleh guru. Pada peringkat awal, murid tersebut dapat menyelesaikan beberapa soalan dengan yakin dan lancar. Namun, apabila tiba pada satu soalan yang lebih mencabar, dia mula mengalami kesukaran. Proses pengiraan menjadi tidak menentu dan jawapan yang diperoleh tidak seperti yang dijangkakan. Beberapa kali dia mencuba untuk menyemak semula langkah-langkah pengiraan, namun keraguan semakin meningkat dan rasa bimbang mula timbul. Murid mula berasa tertekan, fikirannya menjadi bercelaru dan murid semakin sukar untuk fokus. Tiba-tiba, dia teringat tentang sebuah aplikasi yang pernah dilihatnya sebelum ini. Aplikasi yang mampu membantu menyemak serta menerangkan langkah penyelesaian soalan matematik dengan lebih terperinci. Murid tersebut menggunakan aplikasi GauntMath. Dalam beberapa saat, GauntMath memaparkan jalan kerja lengkap dengan penerangan yang terperinci dan mudah difahami. Apa itu GauntMath? GauntMath merupakan sebuah aplikasi penyelesaian masalah matematik yang menggunakan kamera dan AI untuk membantu murid menyelesaikan soalan matematik dengan cepat dan mudah. GauntMath membolehkan murid mengambil gambar soalan matematik menggunakan fungsi pengimbas dan seterusnya, aplikasi ini akan mengenal pasti serta menganalisis soalan tersebut secara automatik. Selain memberikan jawapan akhir, GauntMath turut menyediakan langkah-langkah penyelesaian secara terperinci untuk membantu murid memahami prosesnya. Dalam pembelajaran topik fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, terdapat 3 kaedah penentuan punca persamaan kuadratik, iaitu pemfaktoran, penyempurnaan kuasa 2 dan juga rumus kuadratik. Ketiga-tiga kaedah ini merupakan cara yang berbeza untuk mencari punca persamaan kuadratik, di mana kaedah pemfaktoran lebih sesuai untuk soalan yang ringkas dan mudah, manakala penyempurnaan kuasa 2 membantu murid untuk memahami bentuk kuadratik dan juga yang terakhir ialah kaedah rumus kuadratik merupakan kaedah yang paling umum dan boleh digunakan untuk semua jenis persamaan. Melalui aplikasi GauntMath, aplikasi ini bukan sahaja memfokuskan kepada subjek matematik, namun terdapat juga subjek-subjek lain seperti statistik, kalkulus, fizik, chemistry dan sebagainya. Bagi topik matematik, terdapat pecahan bagi subtopik seperti equation, arithmetic, functions, inequality dan sebagainya. Terdapat 2 medium yang murid boleh gunakan iaitu calculator dan juga word problem. Bagi calculator, terdapat elemen seperti basic, function, alphabets dan juga simbol. Manakala bagi word problem pula, murid boleh memuat naik soalan berbentuk gambar dan juga PDF. Sekiranya murid ingin memuat naik soalan dalam bentuk gambar, murid hanya perlu klik pada bahagian image dan pilih gambar soalan tersebut. Setelah gambar dimuat naik, murid hanya perlu menunggu beberapa saat untuk soalan diproses. Dalam masa yang singkat, jawapan bagi soalan tersebut akan dijana oleh AI. AI akan menyediakan penyelesaian langkah demi langkah dengan jelas dan terperinci.
Sekiranya murid kurang memahami penerangan yang diberikan, mereka boleh meminta penjelasan lanjut. Maka, AI akan memberikan huraian yang lebih mendalam dan mudah difahami. Mari kita sama-sama lihat contoh soalan berikut. Soalan yang diberikan ialah tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Bagi soalan A, murid biasanya dapat menyelesaikannya dengan mudah kerana bentuk persamaan adalah ringkas dan umum. Namun, bagi soalan B, murid mungkin akan berasa keliru disebabkan adanya pecahan dalam persamaan. Hal ini boleh menyebabkan murid menghadapi kesukaran untuk meneruskan ke langkah seterusnya dalam proses pemfaktoran. Namun, dengan adanya GaussMath, murid dapat menyelesaikan persamaan kuadratik yang mengandungi pecahan dengan lebih mudah. Aplikasi ini membantu murid memahami bahawa langkah pertama ialah mendarab semua sebutan dalam persamaan dengan penyebut untuk menghilangkan pecahan. Setelah itu, persamaan akan menjadi lebih mudah untuk difaktorkan. Ini membolehkan murid menyelesaikan soalan dengan lebih yakin dan memahami prosesnya dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi GaussMath dalam pengajaran topik fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dapat meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep dan langkah penyelesaian melalui bantuan visual dan langkah penyelesaian yang jelas. Bukan itu sahaja, aplikasi ini membantu murid mengenal pasti kesilapan, mengukuhkan penguasaan kemahiran algebra dan menggalakkan pembelajaran kendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.